Ramai orang tanya, kenapa emas? Apa beza emas dengan aset lain? Pertama, emas ni ubat paling mujarab untuk masalah boros. Bila duit dalam bank, memang senang mengalir. Swipe sana, beli sini. Tapi bila kita tukar duit kepada emas, automatik kita jadi sayang nak jual. Sebab tu ramai berjaya simpan bila mereka tukar duit menjadi gram. Kedua, emas ni adalah kalis inflasi. Nilai duit makin jatuh setiap tahun. Tapi nilai emas makin naik dalam jangka masa panjang. Kalau kita simpan RM10,000, 10 tahun lagi nilainya susut. Tapi kalau kita simpan emas dengan nilai RM10,000, 10 tahun lagi harganya biasanya akan jadi lebih tinggi. Ketiga, emas ni aset fizikal yang mampu bilik. Nak beli rumah, modal besar. Nak beli tanah, modal besar. Tapi emas kita boleh mula sekadar 100, 200 dan kita boleh dapat dalam 0.1 gram. Tak perlu modal besar, tapi tetap aset yang real. Keempat, emas selamat daripada risiko dibekukan. Akaun bank boleh diblok, boleh disekat, malah boleh disiasat bila keluar masuk amount yang besar. Tapi emas fizikal di tangan kita tak boleh dibekukan oleh sesiapa. Ia adalah aset yang kita pegang sendiri. Kalau anda nak mulakan simpanan emas dengan cara yang selamat, fleksibel dan patuh syariah, DM saya sekarang atau isi beg biru di bawah. Saya bantu anda mula ikut bajet anda.